Assalamualaikum sahabat-sahabat, adik-adik, abang-abang, followers Nohal DGM Archery. Kita ada seorang sahabat kita Nun Jawa di sana di Juru Penang. Sahabat kita Mustafa, terima kasih atas kemudian tuan atas bersama saya dan bilik saya. Harap tuan berpuas hati. Terima kasih sangat atas support saya dan harap seperti kita lebih dulu. Salam. Orang kata saya punya sahabat-sahabat kenal. Itulah tu. Boleh insya-Allah. Jom kita nak duduk sekejap. Okey. Masuk mana buat kasut Abang masuk. Masuk. Boleh? Orang datang melukis. Ini showroom. Adik. Masuk bang, tak salah. Ini I punya personal lah. I punya personal lah. Bagi dia cek price kat sini. Orang kerja gaming kan? Tak. Ada tempat. Tadi. Kita tahu kan pasangan. Ada marking point semua siap. Dia tarik ini, dia tak tarik macam Arab tau. Dia tarik macam ni. Dia ringi macam ni. Power issue. So gaming dia kat mana? Arrow sini. Ada kau tarik buat. Ini orang panggil instinctive archery. Tak ada size, tak ada apa. Okay. Dia punya tangan punya tap ni di dalam ni. Lepas tu untuk adjust ni nak buka ke nak tutup. So tak nak pergi berperang tutup kan. Kalau ni ada demi Arab ni. Mata yang ni. Tajam tu. Ni. Ni kecil ni. Tak berat. Tajam. Ini babi hutan, kancil, busa, penuh. Selamat tinggal mengaku. Ini tahun berapa ni? Kawan. Ini dia punya shot bow burung ni. So gaming dulu kita kena tengok depan ni no. Saya macam ni. Dia kalau bow macam ni. Take yang ni kan, ni dua ni. Tak bawah ni. Okey. Dia duduk atas ni je. Macam ni. Ni kan? Atas ni. Ni. Tak. No. So, dia kat sini. Okey. Dia duduk je, you dah tahu dia akan duduk atas dia. So, you letak je ni. Then you shoot. So aiming dia kalau target kita pandang sini no. Saya akan pandang sana, lepas tu saya pandang sini. Pandang target buat dulu. Then Lepas tu you take this one straight to the point. Lepas tu you release. bukan aiming kita kalau senjata dulu saya dah buat aiming dah kan. Bajra di sini. Tak, ini pasal ni dia panggil instinctive archery. Memang feel habis pakai. Ini instant lah Instinct, yes, correct. bang Yes. Ini boleh tag 24 24 boleh. Tapi step depan. set depan. Gitu. Ha? Yes. This This is is the body position macam ni lah. kalau boleh gini. Saya suka macam ni bang. Betul tu. Ada yang macam ni saya rasa Tak boleh. tak apa nak ni lah. Betul. Ini betul. Dan tadi tu betul. Saya suka body position saya betul macam ni. macam rainbow lah. Saya punya body position macam ni. Betul rainbow. Macam sikit pun ramai. So nonik macam ni tak payah. Tak payahlah. Dia macam ni je. Itu je. So pakai You adjustment archery fingers. tak payah ni ya. Yalah tak boleh lah. Nak kata sama sini apa benda ni. Kan? Cik tu. Kita fighter dia kena macam tu lah. Kita bukan. Okay. Dia je. Dia lepas 3-4 kali shoot memang on lah terus. Tahu kan? Terus ni ya. Tu satu tu tengok lah. Itu kan ada expert tu.
Saya akan dari instructor fabricating instructor tadi. Betul. Dia akan satu. Jadi saya test lah. Sewa untuk satu bilang RM10 untuk kita kan. Bukan sendiri dia musuh. Itu kan mana saya. Tadi yang memburu kan. Hmm. Ini pun saya biar personal tau. Tak ada orang ni dia musuh. Dia Musuh musuh saya. saya lah. Siapa? Di dalam ni. Sini. Tekan sini. Tolak. Bilik S boleh main kat ni. Apa? Bilik S 12 ke 11. Tak boleh. Tak lagi. Oh tak ada. Ini mengangkit arrow sini. Ini dalam Arrow dia memburu tu saya dah potong 24 inci. So you tarik dalam 23 saja. 22, 23 cukup. ini 23 pun tak faham. Tak mungkin dia macam ni. Dia macam ni. Okey. You tarik macam ni. Itu je lah. That's it. Memburu dia bagi satu jam dia tak bagi 15 jam. Okey. So, siapa dia kena berat? Sebab kalau panjang sangat, Okey. busuk kena lagi banyak. Oh, so So dia pasal dia pendek, tarik dia. bebanan dia kena pendek lah. Kau ada ni. Kalau you tarik, arrow you sampai sini masih lagi, ni wobbling bro. Dia tak steady. So memang dia Cina tu advice saya, you mesti ada 21, 22 you put, you have 2 to 3 inches enough for you. Beban yang bawa tu tak terlalu berat. Maksudnya kalau panjang dan pendek. So kita dekat pokok kat dahan, kita nak shoot kan. Ya. Kita nak shoot kalau kita punya nombor banyak. Betul. So dia pendek, kita celah-celah pokok, nampak rusa ke, nampak kancing, kita aim sikit, tarik, pow! Selamat tinggal pokok, nyanyi kat dia sekali. So dia berat tak tahu. So normal. Ini saya dah set dah. Kadang-kadang dia tak nak kita punya ni terlalu maximum. So dia punya ni tak boleh berat. Tak, ini dah cukup, ini yang aman, kita dah adjust. So Dia orang yang buat adjustment semua. saya main live stream. Kalau bol dia tu terlalu berat. Dengan dia punya tak cukup. Dia tak layak. Betul. Dalam tu dia Ini dia orang dah kaji, dia dah pergi kedai dah profesional, dia orang dah pergi. So kalau saya nak beli ni, boleh tak mampu. Boleh? Boleh kat dia? Ya. Aku nak sikit. Mana sikit, tak usah. Tapi mesti tak. Tak lah. Tapi dia kena pokok, atau kena apa dia tak usah. Di dalam sudah fiber dia. Fiber tak boleh, fiber tak boleh. Fiber dah dah start ni. Buka, kalau tak shoot, buka. Betul tu? Salah. Kalau belah kanan, dia macam ni. Oh, masuk sini. So tu, ini pergi sini. Okay. Ini pergi kat sini. Kat muka ni. Dia tahan. Ini tolak, ini buka. Tolak. Ini tali panjang tak? Kalau ini panjang kena buka tempat yang panjang. Oh, ini okey, panjang. okey. Ini panjang, kena buat ini panjang. Ini rock tracer bro. Ini sini. No, belakang. Dia kena duduk situ, yes. Tolak. Tolak. Tolak ke dalam. Dia tali tu buka ke dalam. Tolak ke dalam, dia buka. Kecil tak usah. Kalau kecil, sana. Tengok tengok ni. Ni dulu panjang kan. Tolak. Betul. Kalau tu panjang dia. Ini tu bang. Ini sebab Ini ni. yang panjang yang maksudnya yang ni ya. Dia punya loop ni. Bukan dia panjang. Ni panjang.